So ni berkicap lah nak balik. Dia tak ada select. I'm speaking. Hamzi, saya tu kamera. Then so hari ni kita akan buat vlog random saja. Bila ni aku tengah ada kerja, tengah buat kerja lagi. Petang ni kita akan tengah ada video tengok. Video apa ni? Dahlia. Mana tengok? Mana Okay, bukan saya. Mana tu kau cakap? Cuba fikir. Kau cakap member crush kat Dahlia. Aku tak boleh pun. Dia kalau Dahlia suara je lembut tau. Sorry ya. Lembut macam mana? Hey! Video kali ni terlalu random sebab asalnya kita buat konten makan kan. Konten makan, konten boxing. Weekend ni kita free tengok dekat Motomanet. Kita pun follow Motomanet punya page. Sebab sebelum ni follow Retro Havoc. Lepas tu tengok hari ni dia pun buat dekat Shah Alam. Dekat dia punya HQ lah, Motomanet ada buat meet and greet. Tengok lah apa yang ada kat situ. So kalau ada aksi ngeri-ngeri ke, ada kereta best-best, kita boleh payung lah kat situ. Untuk pengetahuan dah, selain daripada aku buat konten lain pun, aku sebenarnya minat juga lah. Automotif lah. Kalau ada rezeki, esok kita pergi KL pula. Kat KL ada untuk fotografer dengan videografer untuk shoot writer. So kita nak tengok lah macam mana. Sebab entry dia free, kita suka benda-benda free. Terima kasih. Smoky dah kata tu kita tak sempat nak join event tu. So inilah aku sempat. Sebab tadi pun kita dah habis kerja. Kerja tu tak banyak sangat hari ni. Tunggulah nanti kita sampai ke sana, okay? Alright, so kita dah sampai ke Motomanet HQ. Tapi anda boleh lihat di sini, kami ni terlampau awal. So ui, dah sampai lah. Okay, ni one off lah yang dah sampai. Tapi banyak lagi lah kat sana tu. Kalau perasan dekat tu ada yang bendera tu, banyak lagi yang tak parking. So dekat area situ lah semua kereta yang akan display parking kat situ lah. Aku takkan buat kamera ni sebab kamera terlalu besar. Aku akan record pakai phone dulu. Kalau ada semua okey, saya berani sikit lah. Saya ni kan gagap orangnya kalau dekat public. Ui, sebelah ni pun mantap sebelah ni. Dia meet and greet ni dia banyak. Dia ada kereta lokal, ada terkotik, ada GDM, ada nanti apa tengok lah macam-macam kereta dah. Dia tak ada select, semua ada jenis kereta dah. Sebenarnya segan. Ni first aku join event macam ni kan. So kalau tengok macam aku awkward, tak banyak sangat cakap tu lah. Sebab tu lah. Lepas tu ni satu lagi, sebab copyright. Tahu copyright lagu-lagu yang event ni buka. So banyak lagi yang tak sampai. Ni bukan ni semua ada payung-payung ni. Selamat datang ke vlog seterusnya. Hari ni kita stay lewat. Kita tersalah tengok content tu shooter pukul 9. Rupanya dia kena pukul 8 sebab ada briefing untuk semua fotografer dengan videografer. So kita lewat. Tengoklah apa nasib kita boleh shoot ke tak. Ni ke gamble lah. Kalau dapat shoot kita dah masa sejam lagi. KL. Yang video sebelum ni kita kat Shah Alam. So macam ada lagi santai. So yang ni lagi proper lah kot. Sebab ni lagi ramai orang. Meet and greet tu macam santai lagi. Kita try lah macam mana boleh atau tidak kita masuk briefing. Sebab ada briefing pukul 8. Tapi aku rasa ada je yang lewat. Mesti akan ramai yang lewat. Harapnya begitulah. 1 hour later. Hamzi approach. Oh, approach Approach ya. I'm speaking. Oh, you speaking very well. Lurus.
Okay, so sampai situ je lah. Tu punya simple vlog. Aku tak banyak sangat record. Aku record sikit-sikit je. Dia kereta, aku ingat kereta dia banyak tau. Punya kereta dia adalah berapa? Tak sampai 10. Tak sampai 10 biji. So macam Scam tu. Tengah scam lah. Tapi tak apalah. Tapi saya enjoy dengan event tu. Kita tunggu next event. Kalau ada lagi event, Allah, tak ada apa-apa, kita akan sampai lah. Tu je lah kot. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Terima kasih tengok video ni. Kita akan jumpa pada next video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Kereta kita dekat sana jauh lagi tau. Jauh lagi sana tu. Belakang sana. Ramzi. Tak nampak. So ni berkicap lah nak balik.